6. Kebarangkalian bahawa seorang suri rumah membeli deterjen jenama W ialah 0.6. Okey, satu sampel. Okey, dia tengah cakap pasal deterjen lah. So, ni binomial. Bila binomial, benda yang penting adalah tahu N, P, Q. Okey, buat siap-siap. Nanti awak keluarkan daripada soalan. Dia kata, membeli adalah 0.6. Okey, bawah pun dia tengah cakap pasal beli. So, maksudnya P dia 0.6. Bila P 0.6, Q automatik 1 tolak 0.6 dapat 0.4. Aduh, penuh pula kat sini. Okey, pindah sini. Okey. Lepas tu 0.6 ni P kita. Satu sampel yang terdiri daripada 8 orang. So, ada berapa X ni? Ada berapa N? N kita adalah 8. Boleh keluarkan ni. Boleh masuk formula kalau binomial. Cari kebarangkalian bahawa tepat 3 orang suri rumah. So, ada berapa orang suri rumah? 8. Dia nak kalau 3 orang je. Maksudnya, P X sama dengan 3. Sama dengan, apa formula dia? P X sama dengan R sama dengan N. C R, P R, Q, N tolak R. Okey, so ganti je. N kita ada berapa? 8. So, 8 CR. R berapa? 3. Betul? Ni R kita ni. So, P apa? P kita adalah 0.6. 0.6 kuasa R, 3. 0.4, dia kan? 8 tolak 3 dapat berapa? Dapat 5. Okey. Ni jelas sebab sama dengan 3 je. So, tekan kalkulator. Okey, 8. Mana C? C3 darab dengan 0.6 kuasa 3 darab dengan 0.4 kuasa 5. So, dapat berapa? 0.12386. Kalau bunda 0.1239. 0.1239. Okey, settle A. B. Lebih daripada 4 orang suri rumah membeli deterjen. Lebih. 4 termasuk tak? Tak termasuk. So, suri rumah X. Lebih daripada berapa? Lebih daripada 4. Dia ada berapa orang suri rumah? N tadilah 8. So, lebih daripada 4. So, maksudnya P. Okey, lebih 4. X sama dengan 5. X sama dengan 6. Banyak betul. P X sama dengan 7 tambah P X sama dengan 8. Okay. Tapi sama juga kalau awak tolak pun kosong. Kalau 0, 1, 2, 3 pun awak dapat ni juga. So, sama jugalah. Still panjang juga. Yang penting ganti dalam formula betul lah. So, ni 8. Okay, N dia 8 kan? 8 C5. 0.6 kuasa 5, 0.4 kuasa 8 tolak 5 tambah 8C6, 0.6 kuasa 6, 0.4 kuasa 8 tolak 6 tambah 8C7, tengok saya pun dah mabuk dah. 8C7, 0.6 kuasa 7, 0.4 kuasa 8 tolak 7, 1 tambah dengan 8C8. 8C8 0.6 kuasa 8 dengan 0.4 kuasa 1. Betul tak? Takut careless ni. Mana? So, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0. Nampak? 8, 0. Okay. Awak boleh tekan masuk kalkulator satu-satu. Jangan careless ataupun saya ajar awak cara senang sikit lah. Cara senang sikit. Okay. Ni 5 sampai 8, betul? So, yang awak tak nak tadi 0 sampai, yang awak tak nak tadi berapa? 0 sampai 4, betul?
lagi banyak lah 0 sampai 4. 5 nombor kan. 0 sampai 4. So tekan kalkulator. Menu, pergi dekat nombor 7, pergi dekat CD nombor 1 ni, list. Okay. So yang tak nak tadi 0, 1, 2, 3, 4. Betul. Okay, tekan sama dengan N kita adalah 8. P dia adalah 0.6. Okay. Yang hasil CD ni hasil tambah, tapi mesti daripada 0. Dia tak boleh daripada 5, 6, 7, 8. Okay. Ni yang 0, 0 tambah 1, 0 tambah 1 tambah 2, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ni yang kita tak nak. Yang tak nak ni 0.40 591. Tulis 0.40 mana? Sekejap. 0.40591. Tulis tepi-tepi kecil-kecil. So, awak tahu ni adalah 0 sampai 4 yang awak tak nak tadi kan? So, 1 tolak yang awak tak nak 0.40591 dapat 0.59409 ataupun 0.5941. Ni 0.5941. Cara senang tekan kalkulator. Else, awak tekanlah satu-satu. 8C5 sampai habis. Which is senang careless lah. Kalau guna cara kalkulator saya tu kurang careless sikit. Boleh? Faham?